Wah, wow, wow. 179 dan tempat yang ketiga Not daripada Tuner Lab 20.139. Itu adalah keputusan untuk bracket 20 second dan sekarang ini kita berada di dalam bracket 18 second. Memang orang kata santai-santai je, bunyi tak ada, tahu-tahu berdesup je pergi. Itu dia di track B sekarang ini dengan 402 meter 18.341 18.341. Okey, baik, kita tengokkan di track B dan juga di track A, dua buah jentera telah pun bersiap sedia sekarang ini. Dan untuk kategori ini, kalau tengok pada saya punya list name, jentera-jentera ini kebanyakannya adalah tim-tim daripada Indonesia sendiri. Dan untuk anda melihat tim-tim daripada Malaysia, kita tunggukan kategori-kategori yang lain nanti. Okey, baik, untuk di track B, 17.983 di track B, 17.983, dan di track A 18.339. Padu, memang padu lah.นิ่งหลับขยับแดงไม่แปลกหรอกแล้วบอกกูว่าพี่ทำไมช่วงที่ผมพูดกันไอ้สัตว์แดงนะอารมณ์อยู่ใน Alright. โค้กสปอนเซอร์เป็นร้อยกระเป๋าออกมาข้างนอก Okey. ก็ปฏิเสธบ้างก็ได้นั่นสิอันนี้ทีมประกาศกรณีทีมประกาศนะกูปวดใจมาชีวิตและสภาพความมาเนี่ยนะความมาเนี่ยก็ไม่ใช่แบบนี้ไงมาเพื่อนดูขนาด3 ปีอยู่เลยไม่ใช่แบบที่มันเป็นอย่างนี้นะว่าไก่2 ตัวนี่ไม่เคยได้กินเลยของที่เขาไหว้ผ่าเวลาไปไหว้ไก่ Okey. Tengok WhatsApp. Ada link baru. Okey, nampaknya dia telah pun bersedia. Okey, anda boleh lihat sekarang ini di sebelah kanan atas adalah kelas ataupun kategori yang pertama. Itulah dia keputusan penuh untuk bracket 20 second tersebut. Dan sekarang ini adalah kelas yang kedua, iaitu bracket 18 second. Oh, ada barang yang tertanggal, mungkin ada cover set tertanggal. Tertanggal pula cover set dia, tapi dia meneruskan lagi, tetapi mungkin tak dapat mengulas habis kerana ada sedikit permasalahan pada jentera tersebut. Dan dengan catatan masa 12.922 12.922. Alright, jentera yang seterusnya baru saja keluar. Okey. Mungkin ini jentera daripada Tuner Lab untuk run yang seterusnya. Okey, untuk 402 meter 18.06 18.06. เรียบร้อยครับอันดับ 1เปลี่ยนมือนะครับ 18.066 ครับนี่นะครับว่าที่ 1ครับว่าที่แชมป์นะครับเปลี่ยนมือไว้แล้วครับ Okey, tu dia jentera yang seterusnya di track A telah pun keluar. Saya tak tahulah macam mana rupa ataupun macam mana keadaan bawa motor ni dalam yang kecil macam ni dengan kelajuan macam tu. 17.849 17.849.
tersebut masuk. เดี๋ยวจบจากรุ่นนี้นะครับจบจากรุ่นนี้เราจะไม่มีงานนะครับผู้แข่งให้นะครับ Okey, baik, itu dia jentera yang berwarna oren sekarang ini yang anda boleh lihat di hadapan anda, jentera bernombor 304. Kita ada EV Overload 88. Jadi ini baru saja bermula untuk bracket yang seterusnya, iaitu kategori yang ketiga, bracket 15 second. Mantap memang. Tengok tu, dia memastikan yalah, tayar tu haruslah melekat untuk dia mendapatkan rekod yang baik. Okey. Baik, itu dia jentera nombor 304. Keluar terus untuk mengambil run yang seterusnya ataupun run yang pertama. 10.39, 10.39. Bracket 15 second pun dah 10 second kan. Cuba korang bayangkan, kita akan tengok nanti kategori-kategori super open dan kategori-kategori yang lain. Ni dia jentera bernombor 311. Kita ada non. Okey, itu dia non telah pun keluar melepasi 60 foot. Dengan jarak 402 meter, masih lagi berada dalam bracket 15. 15.96, 15.96. Alright, jentera yang seterusnya di track B, jentera bernombor 309. Kita ada I-97. Okay, green light telah diberikan. Tengok tu macam mana lencok apa, lelongan, lelong. Lelong motor dia. Ho ho. 15 juga hak tu kan. Alright, itu dia telah pun keluar kedua-dua jentera sekarang ini. Jadi untuk EV ni bagi saya dia punya seronok dia tu, kalau korang boleh tengok sendiri je lah. Di track B 16 second dan di track A pun dah sampai ke selamat 17.22. Ya, itulah dia yang sangat menarik untuk EV ni. Dia tidak semestinya perlu badan kecil, badan besar. Oi, ini macam mana kira ni? Dia belanja. Inilah dia salah satu jentera menggunakan 3 roda. Seronok kan. Nampak tak tu? Dia boleh wheelie kat situ pula. Wah, yang ini dah macam ADV dah ni. Jentera nombor 313, kita ada Big EV Tuner Lab. Okey. Dan di track B telah pun bersedia salah satu lagi jentera. Alright, keluar sudah kedua-dua buah jentera untuk mengambil run mereka yang seterusnya. Selepas kita dihiburkan dengan wheelie oleh orang kata nak panggil basikal ke motor, saya pun tak pastilah Tapi yang penting sekarang ini di track B 14.95 dan di kiri track A 15.45.